Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dengan channel saya. Hari ini hari Isnin 4 hari bulan Mei 2026 Masihi bersamaan dengan 14 Zulkaidah 1447 Hijrah. Sekarang ini pukul 6.10 petang seperti biasa video daily report kita untuk hari ini. Kemarin selepas pada buat video daily report, tak ingat. Lupa nak cerita dalam video dari kemarin. Masa saya kerja kemarin tu, barang siapa aku terus hantar ke tempat kerja lah. Dia tahu dah hantar tu, saya pun saya WhatsApp dulu ke dia, suruh hantar sana. Betul dah tu, kata hantar tu orang yang sama dengan lepas dah kan dia. Dah biasa dah kan. Tak saya kerja tu mana, saya lokasi mana je. Hari sekali hantar. Pedagi utama kahak saya dah 3 hari sebelumnya lah. 3 hari sebelumnya. Dari situ dia itu 2 hari delivery delivery 2 hari. Tapi dia dilajak ke 3 hari juga. Macam biasalah tu. Ada setengah kedati kalau 1 hingga 3 hari sampai proses hantaran sampai dalam 3 hari lah. Tempoh dia 1 ke 3 hari. Ni 2 hari tu dia. Tapi ya hari ketiga 3 hari. Dulu betul, dulu pernah 2 hari tu 2 hari siapa ni 3 hari sampai 3 hari. Tapi tak pernah lakulah mak kalau hak 2 hari tu tak siapa taklah lanjut sampai ke 4 hari. Tak pernah apa ni. Ni sambil tunggu barang TikTok shop. Hak order lah. Order dah 4 lipas. Bag hak kali hari katanya. Contact WLA tu kali hari tapi tak tahu setara mana kualiti dia tu. Lepas tu sampai pada pukul 2.46 hak mari tu sampai 2.46 minit test. Saya balik kopak dah kan. Sampai dah tengah duk kerja sampai benda tu. Bahagian tu. Pedagi utama kar. Hak saiz 104 cm. Okey, lepas tu okey, terus kepada agenda kita. Kemarin selepas pada buat video daily report tu saya tak gimana tak gimana-mana. Tak gimana lepas lahur lepas my god dia kan. Lepas sembahyang tu tunggu sembahyang maghrib, lepas tu sembahyang isyak. Lepas sembahyang isyak ajaknya nak sembahyang isyak di surau tu ataupun masjid. Lepas selesai sembahyang isyak tu pukul 8.45 saya terus pergi ke tu lah. Ke surau tu. Ada mesyuarat agung kan. Saya ada maklum dah kemarin. Mesyuarat agung okey. Ada lah agak macam biasa lah. Ahli agama tapi gitulah. Saya difahamkan 200 lebih dari sekitar dalam 200 ahli PAS dan penyokong PAS di Kabupaten Buah ni. Yang kurang 200 Tapi biasanya kalau mesyuarat agung ni tak ramai lagi. Dan lebih kurang dalam berapa mungkin ada masalah tu. Betul-betul aktif tak ada. Tak banyak. Muka tulak lah. Dalam 45-60 orang. Dalam kalau betul-betul aktif lah. Tokoh tali pilihan raya. Dalam 30 orang gitu lah. Ni tokoh mesyuarat agung ni dalam 25 orang. Ni. Mengaku ramah. Lepas menang mengaku ramah. Tapi tengok pada undi tu. Boleh 32% gan tu memang lah. Nak sabar dah. Banyak ke atas pagar dan juga penyokong. Bukan ahli yang tetap. Saya pun baru masuk 2 tahun lepas ya jadi ahlinya. Maknanya gitulah. Berjalan lancar molek. Semua santai-santai ya. Baiklah alhamdulillah lah. Tak berlaku apa-apa sebagai kekecohan lah. Tak. Saya pun hak begitu ahli belaka. Ahli hak betul-betul setia bagaimana. Mana betul-betul tidak lah. Kerana tahu pakai ikut dengar gitu lah. Agama tidak bersuara mana kan. Dengar gitu ya pakai. Lepas tu semua tenang tak ada masalah. Tak ada benda-benda yang masalah yang tu. Semua saya dapat maklumatnya dalam mesyuarat tu. Jangka pilihan raya pada tahun ni juga. Dijangka pada bila 10 tahun ni. Saya pun dapat jangkakan mungkin lah. Dia akan guna teknik yang sama lah. Seperti mana penggal lepas iaitu selepas pembentangan bajet lah. Bila sebut bila 10 ni
Selepas pertengahan bajet 2027 lah biasanya. Dia guna teknik yang sama yang UMNO pernah buat dulu. BN lah, UMNO lah masa tu. Ismail Sabri pada ketika itu, Perdana Menteri, pada penggalpah. Sekarang ni PMAI pula, Anwar Ibrahim. Mungkin akan guna teknik yang sama ni, ada sama. Ubah parlimen pada bulan Oktober. Bila berubah maknanya bulan 12 lah. Pilihan raya. Bulan sebelah lah. Bulan sebelah lah. Itu lah, lebih kurang. Bulan sebelah pilihan raya. Waktu hujan, musim hujan. Ada banjir pula lah. Kalau banjir lah. Salah lah. Lepas tu, okey, banjir pula ceritanya. Lepas tu, balik pada pukul 1 pagi. Ke 1 pagi. Dah 1 pagi saya balik tidur pada pukul 10. Tidur pada pukul 1, balik pada pukul 12.30. Tidur dah 1.30. Bangun pada pukul 6.50 pagi. Bangun terus mandi-mandi, semai subuh, makan sarapan. Lepas tu pukul 8 tu baru keluar pergi kedai Fikri. Minum pagi seperti biasalah. Makan sarapan di rumah dah kan, minum pagi lah. Minum pagi tu dah lepas tu dalam 8.32 tu baru pergi buat kerja. Kerja hari ni beres sikit hari ni. Cepat sikit saya pun buat gaul 2 bit tu, maknanya saya buat express lah, tak buat apa, tak macam marin habis tu duduk mana habis tu dah putus banyak ni pakai sambung lagi. Langsung express sikit takut jadi pemarin. Lepas tu hari ni siap, tak ada siap lagi dari bilik, tapi sebilik tu tak siap lagi sambung mari tu. Dia sampai setakat tu lah. Separuh, lepas tu ada lagi sikit lagi. Mana esok sudah lah. Ini 3 hari sebilik. Satu bilik 3 hari baru siap. Esok siap, insyaAllah siap. Satu bilik tu. Ambil bilik bahagian dia ni lah tu bilik ni tu. Dia 3 tapal, 2 tapal, 4 tapal. Satu tapal tu kalau dapat tak kira pasal dia split. 4 tapal kan, dia bilik petak-petak tu. Tapal ni sakut pintu. Hak ni pula makan konel lah. Kira lah sikit juga tu. Tapi muka bikar kan, dia lambat sikit masalah. Siap tadi dah pukul 3.30. Sibuk-sibuk bagas, 3.46 saya balik. Terus balik lah. Balik rumah tu terus mandi-mandi, semaya Zuhur pada pukul 4 petang. Lepas tu asar pada 4.20 tu. Saya semaya asar dari pukul 5 petang. Lepas tu semaya asar tu dia balik main internet ke apa semua. Lagi mari tu, tak ada kerja ke apa. Lepas tu, dah 8 minit saya terus buat video daily report ni. 8 minit tak? 8 minit. Okay, saya rasa sekali saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.